Pagi-pagi kedai mamak juga cari cari roti canai. Raya Syawal 4, Raya Syawal. Sudah order. Kasih bungkus. Nanti hantar balik baru datang. Jadi inilah keadaan kehidupan kita. Tak boleh lari dari mamak. Ini kita order 8 keping, hantar balik rumah, baru kita lepak kedai mamak. Hari-hari lepak kedai mamak. Melayu punya masih lagi tutup balik kampung. Kalau balik Kelantan dengan trafik 12 jam, bukan 12 jam, 22 jam, memanglah 1 minggu. Tak cukup kan? Tak berbaloi dengan jam dia tu. Inilah keadaan kedai mamak. Kedai mamak ni. Jadi kita beli roti, bawa balik. Kemudian kita datang semula. Kita datang lagi lah lepas ni. Kita lepak lagi lama.